Siapa yang skip video ni, jujur dia ni manusia yang paling rugi. Wih, kenapa Ustaz? Sebab dalam video ni ada satu doa. Doa ni bukan biasa-biasa. Doa kita minta dekat Allah supaya Allah letakkan diri kita bersama-sama. Saya ulang lah, bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Bersama dengan Nabi Ustaz? Ya, bersama dengan Nabi. Wih, doa dia macam mana tu Ustaz? Saya tak pernah dengar Ustaz. Doa ni ada dalam hadis riwayat Ahmad dan doa ni juga dibaca oleh seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di akhir usia dia. Doa ni bukan biasa-biasa tau. Doa ni bukan setakat minta duduk dengan Nabi di dalam syurga saja. Doa ni kita minta Allah jaga iman kita supaya kita tak kembali murtad. Wih, penting juga tu. Doa ni juga kita minta dekat Allah supaya Allah bagi nikmat yang tak pernah habis dekat kita. Allah, nikmat hidayah, nikmat Islam, rezeki, nikmat semua tu penting juga. Dan yang paling best sekali, nikmat duduk dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, doa dia macam mana tu Ustaz? Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang tapi dia sengaja tak mau share video ni, tak mau repost video ni, tak mau bagi video ni dekat orang Islam yang ada dekat luar sana, tak mau bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang ada dekat luar sana. Jujur, dia ni seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, kenapa pula Ustaz? Yalah, dia seorang je nak masuk syurga dengan Nabi. Orang lain nak juga. Dia seorang je nak dapat nikmat yang tak pernah putih. Orang lain nak juga. Okey nah, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Bagi video ni dekat grup kawan kita. Bagi video ni dekat kawan-kawan kita, dekat family kita. Semua orang nak masuk dalam syurga dengan Nabi kot. Okey nah? Okey, tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama. Saya tahu ada orang dia tak pernah dengar pun doa ni. Tak apa, saya baca satu persatu. Ikut sama-sama. Tengok skrin. Okey, ikut sama-sama nah. Saya baca pelan-pelan, ikut sama-sama. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Macam mana dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga Allah Ta'ala letakkan diri kita, ahli keluarga kita dan semua umat Islam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah dan jangan lupa sebarkan doa ni sebanyak yang mungkin. Mantap.